huruf G. G untuk gula dan G juga untuk garam. G bukan B. B tu untuk bola. Nampak sangat menipu. Atau kalau dah menipu, B tu untuk apa? Biar teman tanyalah yang lagi seorang ni, ha? B untuk brother. Ayo, B untuk brother katanya. Tapi yang teman nak cakap ini G. G untuk gula dan G juga untuk garam. Gula dan garam ni lah yang banyak bawa masalah dalam kehidupan kita. Gula akan menyebabkan kita kencing manis dan garam yang banyak pula akan menyebabkan kita mendapat penyakit darah tinggi. Gula dengan garam tu yang teman nak kau mendengar ni. Apa cerita pasal gula? Apa cerita pasal garam? Yang pertamanya gula. Mau kita dengar. Gula. Di Malaysia lebih 2 dari 10 rakyat Malaysia ada diabetes, termasuk ramai daripada keluarga saya. Pergi ke Bazar Ramadan, orang letak balang-balang besar. Oh my God. Saya rasa yang berhormat menteri pun tahu. Ya Allah, dia punya gula tu, saya rasa kalau hirup tu macam nak pingsan. Jadi itulah pesan YB Said Saddiq. Walaupun sibuk dengan fenomena bas ini, dia sentiasa menasihati kita supaya menjaga kesihatan, supaya mengurangkan pengambilan gula. Bahaya dalam kehidupan kita ni. Jadi kalau kita suka kat dia, kita kena dengarlah cakap dia. Jangan banyak sangat ngambil gula. Begitu juga G untuk garam. Ni Bella up satu status. Dia pun tertarik dengan satu video katanya. Video seorang isteri jumpa bomo. Rupanya bomo pun bomo menipu. Dibaginya bonjot kuning tu, rupa dalamnya garam. Ubuh dalam masakan bagi suaminya makan. Udah masin gila. Dan Bella sempatlah juga berpesan kepada kita dalam status terkininya. Dia nyuruh kita kurangkanlah pengambilan garam. Jadi hari ni G untuk gula dan G untuk garam. Dua-dua benda ni kita kena kurangkan dalam sajian makanan kita setiap hari. Dengarlah cakap demo ni.